Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam aku punya channel 93 Speedwork. Kat sini ada enjin RG dan yang ini pun enjin RG. Tetapi dua biji enjin ni ada sikit kelainan daripada dia punya tempat carburetor ni, reverb ni. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah rumah yang standard, yang original datang daripada kilang. Ni RG ni. Yang sebelah ni aku dah korek sebab asalnya pun yang casing sebelah ni aku pernah masuk di buat RZ, dan sebelah ni aku tukar sebabnya pecah. Sekarang ni aku nak cerita, kita boleh je modify casing ni tanpa menggunakan adapter ni. Sebab kebanyakannya banyak yang cakap dengan aku, yang tanya lah, kenapa pakai benda lah ni tetapi reverb RZ tak boleh masuk. Sebenarnya bukan tak boleh masuk, tetapi kalau pakai reverb, pakai benda adapter ni, masuk reverb RZ tu tak boleh buka habis tau. Benda ni tak boleh buka, dia punya plate ni tak boleh buka habis, buka sikit je. So jadi motor tu akan jadi macam stuck ataupun RPM tak tinggi, sebab buka dia tak besar, lubang dia sempit dia. Tu sempit, sangat sempit. Jadi sebenarnya kalau untuk pakai adapter ni, dia aku nak bagi tahu, benda ni memang PNP, tetapi PNP kena R&D. Pertama, ini pun nak kena buang juga. Okey, sama nak pakai V-Force atau nak pakai yang RZ standard. Lepas tu keduanya, kat sini nampak dia punya lebihan dia, macam gap kat sini kan. Ini nak kena tebang, nak kena clearkan benda lah ni. Kawasan ni nak kena clearkan sampai ke dalam ni semua nak buang. Tapi nanti siap dalam dah berubah, jadi besar lah, angin tu jadi besar. Macam tu. Jadi jangan korang ingat beli benda ni PNP dan PNP, tapi korang kena ubah sedikit, lepas tu ke bawahkan atau ke ataskan, itu terpulang pada masing-masing punya sedap lah, masing-masing punya cara lah, macam tu lah. So kalau untuk aku pula, sekarang ni aku tak nak pakai ni sebab dia akan tinggi dan jauh. So aku akan buat macam ni. Yang aku nak cerita adalah enjin ni. Enjin ni kalau tengok, dia punya lubang ni dah tak macam RG. Dia dah macam ni kan, untuk PNP RZ kan, dah 4 kan. So kalau pakai masuk adapter ni pun dah tak boleh dah. Kenapa tak boleh aku nak cakap, sebab casing ni aku dah welding. Lepas tu aku dah bikin lubang untuk masukkan reverb RZ. Ini aku dah welding, dan untuk masukkan reverb ni khas, aku nak masuk reverb RZ ni PNP saja. Tetapi lubang ni aku dah bikin. Tu aku nak cerita dia. Lubang ni aku dah bikin untuk PNP reverb RZ. Lepas tu intake pula, aku pakai intake 125Z. Dia akan ngangam dan carburetor tu akan terletak kat sini je. Nak pakai 34 ke 38 ke 40, memang boleh, tak ada masalah, memang boleh. Dia akan terletak kat situ. Dan gasket pun pakai 2 keping untuk gasket reverb RZ. Jadi tak ada masalah bagi aku benda tu. So jadinya lepas ni aku akan R&D balik. Lepas ni aku dah tak pakai spek ni, tapi sebelum apa-apa aku bagi tahu dulu lah cara aku buat tu macam mana. Lepas tu kalau korang DM aku, tanya aku, korang dah boleh tengok channel ni, kau boleh tengok video ni dan buatlah. Ukuran-ukuran ni aku tak ukur, aku dah lupa ukuran ni berapa. Tetapi kalau hantar machinery, sebab ni dah lama sangat aku bikin. Tapi kalau betul sekarang engineering, aku rasa boleh buat lagi baik pada ni lah. Lebih rata, lebih cantik, lebih apa pada aku lah. Kalau ni agak sengit-sengit kan, jadinya aku rasa kalau korang hantar engineering yang betul-betul pro, pasti memang dia buat lagi lawa pada ni lah. Macam tu tak masalah sangat bagi aku lah. Jadi sebelum aku ubah benda ni, sebab aku nak ubah balik benda ni, nak R&D balik benda ni kan. Jadi sebelum apa-apa aku bagi tahu dulu lah cara aku buat tu macam mana. Macam ni lah cara dia. So apa-apa hal, nanti sebarang pertanyaan boleh DM ataupun apalah, macam tu, dekat nombor telefon aku, kat WhatsApp atau apa nak tanya kan. Nanti aku call dan aku bagi tahu dia punya besar dia macam mana, apa semua. Dalam dia itu blok dia pun blok standard dah ni.
Dalam dah blok standard, tak usik apa-apa lagi. Tapi yang ini dah buat untuk masuk RZ lah. V-Force pun lepas, standard pun lepas. Lagi satu aku potong bahagian ni, bagi dia ke dalam, bagi dia rapat-rapat. Kalau ni kan nampak lagi dia punya bekas ni kan, tapi ini dah tak ada. Ini dah dia potong lagi rata benda ni. Macam tu. Okay.